Okey, saya Zarina daripada Selangor. Saya nak share tentang macam mana saya bermulanya dengan transfer factor ni. Saya ada mengalami arthritis, seluruh sendi saya bengkak-bengkak, nak pakai cincin pun tak boleh pada ketika itu. Sebenarnya saya ada arthritis, saya ada hyperthyroid. Pada masa tu saya sangat-sangat kurus. So saya mencari satu produk yang mana doktor kata you ambil lah, ini untuk steroid sahaja. Dan saya ada kakak yang sama macam saya, simptom dia berulang-alik ke hospital Selayang. So saya tak nak macam dia. So saya cuba untuk cari alternatif yang lain sebab saya yakin dan percaya mesti ada penawar dia. Sampailah satu ketika saya membaca satu dalam grup Arwah Tuan Alim, dia ada bagi tentang, dia kata intelligent molecule. So intelligent molecule tu menyebabkan pop, saya terus cari, nak tahu. Bila saya contact dia terus, saya kata saya nak join ahli, tapi bukan sebab berkat bisnes masa tu, sebab saya nak tahu apa yang saya ambil. So daripada situ saya belajar, saya faham hearing crisis, saya lalui satu demi satu. Saya mula dengan transfer factor yang botol biru muda tu. Lepas tu ada perubahan di mana saya rasa keradangan saya mula beransur-ansur reduce. So daripada situ saya mula yakin. Dan bila saya yakin, saya nak tahu lagi produk-produk yang lain. Masa itulah saya mula mencuba dengan Pinebulk ataupun PBGS sekarang ni. Dan PBGS ni memang bagus, sebenarnya dia anti keradangan. Saya pada GF tadi tu, dia anti keradangan, dia untuk kardiovaskular, untuk kulit, untuk sendi, and untuk keradangan yang sangat-sangat bagus sebenarnya. So di situ saya boleh makan banyak pula. Saya dikatakan boleh ambil dalam kuantiti yang banyak dan selamat. So bila dikata selamat, saya nak tahu tahap selamat tu macam mana. Rupanya kita boleh balancekan sistem imun kita. So penyakit saya yang tadi tu, hyperthyroid dengan arthritis, semua dah autoimmune. Sebab dia dah pergi terlalu, mungkin saya pada masa tu saya mencari-cari solusi, try and error, akhirnya makan diri sendiri, lagi mudarat lah. So dekat situ saya, kita kena faham, jangan terlalu gairah untuk terlalu menguatkan sistem imun kita. Tapi kita kena faham dia kena balance. Sebab di luar sana ada banyak produk yang fokus kepada menguatkan sistem imun. Takut kita tak dapat ilmu sebenar. Sebenarnya sistem imun kita kena balance dan bijak. So tak ada lagi setakat ni yang saya dapati di luar sana yang setanding dengan produk kita. So beruntung anda semua kerana memilih produk yang sangat-sangat baik. Dan saya sebagai seorang tenaga pengajar memerlukan tenaga yang orang kata cukup padulah. Okay? So nak padu tu, nak mengajar, nak vibe sekeliling tu bagus, baik. So produk yang ada semua 32 jenis dalam For Life ni, insya Allah sangat-sangat membantu.